hujan. Okey, hari ni kita nak pergi kat Pasir Payang. Sebab kemarin saya cakap luar, jadi ramai orang macam muasa ke mamang cakap luar, jadi kita saya cakap Terengganu je lah. Kita cakap luar kemarin sebab kita banyak kita punya pengikut tu banyak orang luar, takut tidak faham. Apa lah, kita dapat komen gitu, kita sah lalu lah. Okey. Ni ke Pasir Payang. Tahu tak apa sebab lama dah dok pergi Kuala Terengganu, so hok baru Pasir Payang bunyi dah tahu awak ni tu. Ha? Ya, baru akan beritahu Terengganu. Oh, tidak. Oh, Terengganu. Oh, ramai pula, banyak pula kereta. Hujan. Ya, hari ni kita nak buka puasa mana? Kalau hujan kejap ini. Asal tak boleh klik Ya. Jadi kita stop dulu video. Hujan je. Sekarang ni hujan. Tak tahulah bila dia akan berhenti. Air naik dah Tengok. Sampai 3 meter dah air naik. Oh, lolok oi. Jom macam ni tak. Tuan nampak dah orang ni tak. Betul. Ni hujan sekejap je. Tapi punya air naik dia macam ombak. Okey, jom. Ni apa Pasir baru. Sebab kita ngalah lagi masa tu tahun bila dok ingat. Masa tu dok siap lagi. Banyak kedai dok buka. Gini rupanya awak baru. Oh, macam moden. Ha? Saya hati. Oh, kita sempat kenal awal tapi dah pukul berapa ni? Banyak kedai kosong. Betul lah, bab mak. Betul, bab kamu kabar kan banyak kedai kosong ah, mak bos tu segi. Nak macam dulu tak nak. Nak. Tak mau macam dulu. Mau Pasir Payang yang dulu, mau tak mau. Tak mau. Kalau dulu tak boleh lah. Tengok. Ada orang tak duduk bawah ni tutup. Oh, ingat. Kan? Kalau jahat sakit dia.
Biasa open house Pakai es. batik. Oh, tak ada batik. Oh, tak tanam mochi tu. Bawahnya dia. Atas. Kita pergi atas no. Ada eskalator. Dulu pas banyak ada eskalator. Cendera mata. Jangan. Luar tu. Sebab dia Kemamang tu dia sepadang kuasang lah kan. Dia macam ujung sekali. Hang tu. Oh, mostly macam Terengganu. Kalau macam kawan ni kan jual travel kan. Dia awak Kedah. Ke bayar asal Kemamang. Kemamang ni ke bawah. Kawan Terengganu je. Ya, kau tak pernah dengar Terengganu. Kemamang. Orang Terengganu kan kadang-kadang ada Kemamang. Macam Asnau tu kan. Itu orang dia Kemamang tu tak ada. Ke Terengganu lah. Sebab ujung. Sebab biasa kan pusat dia kan sebuah Terengganu. Tak ada pun kuih raya. Kuih raya tak ada. Oh ni banyak. Kain yang banyak. Kuih bawah tu je. Nyok lama. Oh. Macam kena lagi ni. Macam kena lagi ni. Itu kelah kamu. Okay guys, sini banyak pepek lah. Duduk Kedah pula. Dah saya ke Mama. Lagi kita buka puasa dekat Nong. Nampak tak bangunan tu? Bangunan tu dekat dengan jabatan tu lah. Kalau buka puasa, dia ada satu bunga api. Kom. That's me waktu dapat buka. Pukul 4. Kita orang akan ke bazar Ramadan depan sana. Nampak sana tu bazar tu. Tapi rasa tak buka lagi. Tu buka dah. Oh, ada bau guys. Sotak punya bau. Bazar? Bazar? Yang tu lah. Yang ada dua. Buka dekat jabatan. Tu nampak baru dah. Depan tu. Macam ada kaki 5 macam tu. Kat. Oh, kan kita nak balik mayang ni sebelum beli kat bazar. Yelah. Kita ke bazar je lah. Ada ojang kot. Bazar tu mana tu dekat Mayang Mall. Mayang Mall.
Okay, malam kan kita pergi Banyak Mall. Saya akan update YouTube. Jadi awak semua subscribe. Bagi saya duit banyak-banyak. Subscribe guys. Kita orang miskin guys. Kerja apa? Sibuk buat vlog. Nak menagih duit orang. Kita kerja. Kalau kita tak kerja, saya nak beli benda ni. Kita kerja. Macam mana nak pakai macam ni kan? Jadi ni side. Apa ni khabar lebih kepada share pengalaman kan bagi korang yang belum pernah sampai ke Kuala Terengganu. Saya Terengganu kok, itu Semamang. Biasa Semamang tu dia kalau kita hari kenapa? Walaupun Kemamang tu dia dalam Terengganu tapi macam ujung sekali. Tapi mostly orang Kemamang kali nak pergi shopping ke benda, dia tak pergi belah Terengganu ni. Kuala Terengganu dia akan ke apa ni? Kuantan. Okey. Tawang kan? Ni bini je lah. Jatuh belaka. Ni sapu. Oh datang lah ke? Ya apa ni khabar? GA Wal. Ha? Ada pula pondok tu okay. Jom kita pergi tengok view. Aduh. Okay, jom kita tengok view Kuala Terengganu melalui riverfront lah. Tu jabatan, nampak? Ni satu hala tau. Ha? Okey. Yap. Bawah ni ada tangga. Okey, itu kalau hampa boleh nampak nak. Oh, tak ingat saya tanya. Nampak jabatan tak nampak sini. Kena pergi ujung tu. Kita kena pergi ujung tu. Kena pergi ujung tu baru nampak jabatan Somel. Tak pergi ujung tu ke? Duduk dulu. Naik ke sini. Duduk dulu kat sini. Naik. Sini. Tak. Ha? Ha? Apa ke sini? Ya. Masa duduk tu. Dan masa lagi kat kota ni sebab hujan. Apa? Kau kena makan benda-benda ni je kan? Tu Mayang Mall. Yep.
Okay guys, as you can see, this is drawbridge, right? Hanging, okay? Lupa jadi cakap masa masalah pula. Okay, itu adalah drawbridge. Alah, merosak pemandangan betul lah dua orang tu. Kalau malam ni lagi cantik sebab kita orang ingat nak buka puasa dekat sini, dekat area sini. Nanti dekat atas sana, kalau dah masuk waktu berbuka, ada satu bunga api. Itu menandakan sudah masuk waktu berbuka. Okey. Mari kita tengok dekat. Okey. Situ masa saya sepanjang saya pergi Kuala Terengganu, even 2-3 tahun yang lalu pun, saya belum pernah tengok kapal besar lalu dan jabatan yang terbuka untuk beri laluan kepada kapal besar tu lah. Mostly kapal yang lalu tu dia tak besar tau, tapi dia punya apa tu cakap, batang tu, tiang dia tu yang macam menghalang, dan gerbang jabatan ni akan terbuka lah. But mostly memang jabatan ni kena dibuka. Macam mana cakap, memang dia harus dibuka juga sebab nanti yang terlalu tu dibuka lah tu. Betul. Besar tu. Tak besar lagi tu. Kecilnya tu. Mana ni? Tapi jabatan memang kena dibuka lah sebab untuk ada orang cakap untuk tak nak bagi dirosak ke, tak tahu juga saya. Ya. Yang tu Mayam Mall. Nanti kita orang ingat cantik tu. Dari depan lagi cantik. Bagi spesifik sikit. Mayam Mall dibuka pada tahun 2024. Buka dalam yang muda situ cakap macam wartawan . So, korang boleh tengok kat belakang saya adalah Mayam Mall. Iaitu pasar raya yang baru saja dibuka di Kuala Terengganu. Tak silap saya dalam 2 bulan lepas, 1 bulan lepas macam tu. Okay, so dia berhampiran dengan Down Bridge. Dia basically mall terbesar kat Terengganu. Ya, mall terbesar. Siap. Terengganu setakat ni. So, dia dekat dengan KTCC Mall. So, ya, dia senang lah untuk senang untuk shopping lah. Dia macam KCM dengan ECM dekat Kuantan . Tapi dia jauh sikit pertalian tu. Betul. Kalau KCM dengan ECM tu dia tak boleh, tiada berpisah. Berpisah tiada. Yang ni macam bergaduh sikit, so duduk jauh-jauh. Okey, sekarang kita nak pergi makan dulu. Awal pergi makan tu. Waktu berbuka pun dah masuk. Okay guys, kita decide untuk balik ke hotel dulu. Kita dah cuk. Nak pergi bazar pukul 6. Ni kau apa? 5 lebih lah. Oh, ni lebih dah. Kita cuk tempat kat sini tau. Tengah-tengah ni yang untuk kita. Ini. Ya. Tunggu kat atas tak apa. Nanti kalau ada orang duduk kita ambat. Ambat je ya. Sebab kita orang bercadang tak nak makan banyak-banyak sangat. Sebab kita orang nak habiskan masa kita orang. So kita orang ni basically gaji kita orang akan habis melalui makanan. So ada benda yang membazir. Makanan tiada yang membazir lah. Jadi kita berfikir kita cadang makan sikit je. Dan kalau kita pergi mall tu, kalau kita lapar, kita boleh makan je. Tak adalah apa ni orang Terengganu panggil CF perut. Saya kalau CF perut memang tak ada mu nak pergi jalan. Sebab saya mostly luxury benda yang saya suka tu makanan. Okay? Okay, jom kita balik hotel dulu. See you guys. Tutup gini. Beli ni je tu. Jalan jauh-jauh beli ni je. Ni coklat dari Dubai. Viral tu. Dua ni dah 25. Tak masuk lagi Mayam Mall. Orang ada duit. Saya beli ni. Kopok apa ni? Tom Yum. 30. Ada. Ni untuk persepayang lah. Yep. Kita makan sekejap. Ni aku bagi tidur. Okey, jom kita balik. Kita rasa macam buang masa sikit untuk persepayang. Dah kat gini nak pergi. Mayam Mall kita tadi. Okey, let's go. Nampak matahari dah nak terbenam ke?
Dah dua-dua jenis tak tahu nak benda kalau hilang. Dah iKoi tak dapat. Tak tahu. Burung. Ayam lah. Ayam burung. Dah. Baliklah atas ni. Tak buat apa? Sedap pula bawa nasi kuku. Sedap bawa nasi kuku. Saya nak cari Kak D nak cari donat susu je. Sebab saya look hijau. Bazar situ tak ada donat susu. Dia ada donat gula je. Saya suka donat susu. Donat gula pun ada. Masa bukan bulan puasa pun ada pagi-pagi. Jadi kita rasa nak makan donat susu. Adik Ani orang masuk aja duk ingat dah. Masuk ke pasar payah. Keluar kat bazar. Oh, jauh pula. Okay, hari ni diorang ajak saya pergi ke Maya Mall. Tapi Grabnya tak ada. Grab semua apa ni, solat tarawih. So kita orang jalan kaki je. Tak adalah jauh sangat. Aduh, dalam 1.2 km je. Okay, nanti sampai saya rakam. Okay, kita tidak berbuka tadi dekat bazar ya. Sebab kita orang nak, kita orang punya perut kosong. So kita orang buka lagi di hotel. Kita dah sampai dah banyak mall. Pasal ni je. Saya tunjukkan ya. Jam malam ni. Tadi kita orang ada Grab tu tak sampai. Tak ada Grab. Itu dia Maya Mall. Nampak tak? Kejap.
Kita ke Mayang Mall. Mayang Mall. Mana yang lambat betul lah. Tengok sana. Lambat. Kan jalan macam model. Mayang Mall ni lokasi dia betul-betul strategik lah guys. Cakap Terengganu tau. Mayang Mall strategi, dia punya posisi tu memang betul-betul strategi sebab dia dekat dengan jabatan angkat budak-budak. Bodoh ni, mari ya. Tengok. Dia orang. Budak-budak lama sikit. Budak-budak ni memang macam tu je. Ya, apa ni khabar? Budak-budak ceria gitu. Nampak tak tu? Batang. Ni rasa kita masuk dah. Kita masuk sini. Yeah, I know. Abang tengok depan dia. Boleh masuk sini. Boleh? Nak masuk ke? Sini. Ha? Apa? Okey. Ni ada dekat dengan jambatan. Ni ada depan dia. Sebenarnya boleh je masuk dari tepi dengan jambatan. Okey, jom. Oh, tak ada. Okay, let's go. Let's go. Mana depan dia? Depan ni kat mana? Depan sana kot. Oh tu kita masuk. Untuk apa ni, aku rasa dalam aku punya persepsi lah, bandar Kuala Terengganu ni dia macam bandar kecil tapi dia dipaksa untuk mengalah tugas yang besar. Wow, macam dia kecil je kalau ikut bandar dia. Kalau statistik pun Kuala Terengganu ni dia punya untuk daerah saja. Untuk daerah Kuala Terengganu ni jumlah penduduk dia tak ramai macam bandar raya lain. Dia ada 229,000 penduduk, which is nak setanding dengan Kemamang, daerah biasa ada dekat selatan. Oh dah okey lah. Saya lahir kat Kemamang. Kemamang ada 226,000 penduduk. Ambil gambar? Ambil gambar, ambil. Hi guys, I love you. Ada macam gitu. Mana siapa? Apa sana dia atas? Ya, dah saya. Hi guys, I love you. Depan mana lagi? Ni depan. Oh, ni depan dia. Mayang Mall. Ni depan. Oh, ni dia Mayang Mall. Depan jabatan.
punya promoter ni. Ai jadi kan lagi. Kamu nak Zeus? Wah, dia